Bagi yang pilih untuk daftar package sahaja, akan menggunakan telefon sahaja untuk buat transaksi top up dan pembayaran bil. Ini adalah contoh apps yang akan anda install selepas anda daftar nanti. Macam mana cara untuk install apps, saya dah sediakan tutorial. Selepas daftar akan dapat tutorial tersebut. So saya akan tunjuk macam mana cara untuk buat transaksi bagi yang daftar sahaja. So selepas install apps, akan dapat apps seperti ini. So ini adalah untuk produk PIN dan akan dapat nombor PIN. Dan satu lagi cara untuk top up prepaid adalah menggunakan e-reload, di mana top up tu akan terus masuk ke nombor kita ataupun nombor customer. Dan ini adalah top up PIN, di mana kita akan dapat nombor PIN sama seperti kita beli dekat kedai. Kita akan dapat nombor PIN, baru kita top up dekat nombor kita. So cara untuk buat transaksi senang sahaja. Sebelum kita boleh buat transaksi top up dan pembayaran bil, kita mesti ada baki yang cukup dekat atas ni. Cara untuk tambah stok pun saya dah sediakan tutorial, boleh follow sahaja. So bila kita dah dapat stok dekat sini, kita pilih sahaja produk apa yang kita nak top up. Lepas tu kita klik sahaja nilai yang kita nak top up. Klik dekat sini, confirm sahaja. So kita dah dapat nombor PIN, sama macam kita beli dekat kedai, kita akan dapat nombor PIN. Cuma kalau yang daftar sahaja, kita tak ada printer untuk kita print resit. Tapi kita akan dapat report dan juga nombor PIN dekat telefon. Seperti yang contoh dalam video saya tunjuk ni, ini adalah nombor PIN. So kita guna nombor PIN tersebut untuk kita buat transaksi top up dekat telefon kita.